pokok dia. Dia kena ambil. Okay guys, okay, kita nak check out daripada hotel TK Mansion. So kita akan menghala ke Chemburi Dim Sum. Okay. So dekat TK Mansion ni, okay, dia akan ambil deposit lebih kurang 300 baht. So lepas kita check out, okay, dia akan bagi balik lah. Okay. So Chemburi Dim Sum ni saya pernah pergi sekali. So anak-anak request nak pergi lagi sekali. So kita shoot ke sana. Okay, review pasal TK Mansion ni so far okay lah, bilik dia not bad. Okay, besar, selesa lah. Selesa. Kawasan pun tak crowded sangat, tak serabut. Okay, tak jauh lah, semua tempat tak jauh, nak pergi dekat-dekat je. Okay, jarak daripada TK Mansion ke Chemburi tu lebih kurang 4 km. Okay, orang. So TK Mansion ni dia punya parking dekat bawah, dekat bahagian bawah, ground floor lah. So parking agak banyak jugalah. Okay, cukup lah untuk semua customer dia. Yang ni nampak macam tengah duk buat. Okay, kita bergerak ke Chemburi. Kita nak pergi mana? Ras? Kita nak pergi makan dim sum kat Chembora Dim Sum. Okay. Aura dah lapar. Oh, demam pula dah. Semalam makan aiskrim tak demam pun. Ni dah Cobra. Semua tak boleh dah. Naik kosong je. So kita guna Google Map ya. Cobra. Tiger. Okay. So lagi masuk sini, masuk sana kan. Kan sini. Okay. Kampung Kap. Ya inilah sekitar belahnya punya keadaan kawasan depa lah, perumahan dengan kedai. Lebih kurang macam dekat belah Penang Island lah, belah Penang. So boleh tengok lah keadaan dia. Cuaca hari ni cantik, matahari terang hari ni. Tadi kalau nak ikut kita boleh masuk tadi tepi tu no. Nak sini juga. Ni kedai halal nampak. Halal station food. Nak kena main repeat balik Thailand sebab apa Muslim street food tu tak habis. Tak habis pusing satu kedai mau ada banyak kedai. Nanti kita main lain. Kita check, kita try tengok. Mana lagi ada. Okay. So boleh nampak dia punya wire elektrik berselerak. Wire dia. Macam mana wireman dia buat kerja tak tahu lah nanti. Tengok dia punya wire dia tu. Wire dia tu berselerak gila-gila. Itu apa? Itu apa? Wah, ada ambulans lah kat belakang. Tu. Tengok perlu naik. Bunyi sampai ya. Ni sekolah dia buat hospital.
Haknya hospital sini. Ini Haknya hospital. Ada belah Pinang lah. Ada pokok Pinang. Ini adalah hospital Haknya. Itu apa? Oh, depan lagi Azim, kita boleh tengok tu Azim, spot komplek. Mancing. Dia rasa yang abang punya. Komplek sukan ya. Komplek sukan Haknya. Sini. So, ini kira betul-betul dekat dengan town dia no, sini no. Pusat kerajaan dia semua kat sini. Okey, alhamdulillah kita dah dapat parking dah. Dapat parking dah sebelah dengan kita punya Disam Cembora ni. So kita pergi makan. Alright. So inilah keadaan dekat sekitar Disam Cembora ni. So dia lain diri lah, kita kena ambil sendiri apa kita nak makan. So kita tengok apa yang Azim ambil. Mana? Ambil. Ambil. Tu yang putih tu? Putih tu apa dia? Ayam. Oh. Tu. Ha? Pegang lah, Azim. Okey. Inilah keadaan di Dimsum Cembora. Tengok. Hai. Okay, masih ada tempat kosong kat sini. Ramai sangat orang. Tu kita ambil daging ha, Ras. Terus ni ada. Duduk sebelah Mama suap. Sedap. Okey. Dimsum, ya, dimsum dah sampai dah. Okey. Dah satu. Nampak banyak. Wah, suara tak apa. Ambil suara macam tu. Ampun. Tak ada. Nih.
Kenapa Haura monyok? Tadi kan Haura cakap Haura lapar. Kan Haura dah makan. Seronok tak? Sekali kita nak balik tau. Orang tak ramai sangat. Mungkin bukan cuti sekolah kot. Masih banyak tempat kosong lah belah sana tengok. So tak perlu beratok, tak perlu beratok. Nak parking pun senang. Dah ada parking dah sebelah sini. Kereta kita kat situ. Okay. Nak review macam mana? Tempat dia. Topak. Yang topak. Ini kita ada apa ni? Ada apa? Ada warna-warni. Kok ni kita tunjuk. Sedap. Yang ni sedap. Kau satu kek ayam, kaya, daging, ada belaka, ayam. Makan dah. Dari mana? Dari Penang. Penang lah dekat ni. Penang. Dari kampung duduk sini. Pok dia. Dia kena ambil. So kita nak bayar. Okey, kat sini kita boleh guna Touch 'n Go e-wallet. Touch 'n Go e-wallet boleh. Seven-Eleven lagi. No, coklat no dah. Lagi kita pergi beli kat tu. Aras, aiskrim lagi sudah. Okey, ini adalah tut dekat Thailand punya. Okey, tengok. Ada kipas lagi. Kalau dekat belah Pekan tadi tu kan, belah Hanyai punya town tu, si ada TV lagi dalam tu. Cantik. Tapi tut ni mahal daripada Grab. Better naik Grab mah. Okey. Kita akan menghala ke Makro Hanyai. So kita nak tengoklah apa yang ada di dalam makro tu. Okay. So kita guna Google Map lah untuk bawa kita ke lokasi. Sebab saya punya Waze pening. Okay. Okay guys, sekarang kita berada di Makro. Tu kereta tu nak masuk. Macam mana Ara? Hai, ampun ni lah.
Okay, kita parking kat sini guys. Okay. Okay, dalam makro ni dia cakap barang dia murah. So kita pergi tengok lah murah ke tak. Okay. Tu ambil tempat kerusi tu. Tapi tak boleh duduk lah. Sini ambil tu. Ambil tu. Depan lagi. Okey, duduk. Duduk kat belakang tu. Okey. So, okey, beginilah keadaan dekat luar makro. Okey. Okey, dia ada jual ayak kelapa 25 baht. Lebih kurang dalam RM3 kita dah murah lah. Sekejap kita tengok ayak kelapa tu cepat. Oh, 59 baht. How many baht? 25. This one? 25. Ah, okay. Later. Okay. Go shopping first. Oh, nice. Udah tinggi-tinggi oh. Wow, very nice lah makro sini. Oh. Ini milu orang. Aja, main belah sini. Nak beli ropok le tu. Le. Arah sini. Aura. Kam. Aras. Azim. Oh, sana yang offer tu mah. Ini tak ada apa ha. Sini, kita balik. Kuring kongkap sawadikap. Angkongkap sawadikap.
Oh, yang ni kat mana? Ha? Yang ni beli kat mana ni? Kat situ tadi lah tapi. Habis? Yang Alamak. dapat sikit je. Ringgit satu pas dia dapat kurang je dapat. So frust. Dah, tu main naik bas habis lah. Tak ada. Kami naik bas. Tapi sikit je. Tapi bukan minion. Bukan minion. Oh. Dia Zootopia. Oh, Zootopia. Satu ya? Dia Mana? banyak yang tu. Belah depan tu? Ah, depan tu. Tapi depan tu. Okay, alright. Ambil ni. Ambil kuning. Ambil yang kuning. Tu kuning atas tu. Ni original. Lagi Tapi tu anjing. Original. 3 pack. Ya, ni apa sih? Dah. Ni mah. Original. Hai, bising lah. Oh. Office. Apa lain lah? และก็สวัสดีค่ะขอเชิญ TC ลิฟต์แฮนด์ติดต่อ30ด้านคนที่15ค่ะขอเชิญ TC ลิฟต์แฮนด์ติดต่อ30ที่ด้านคนที่15ค่ะขอเชิญพนักงานเซต1 Aras. ที่บูธทูด่วนค่ะ Aura. ขอเชิญพนักงานเซต1ที่บูธทูด่วน Aura. และกรมประบุค่ะ Aura. Tak dalam tu. Tak nak jual apa ayat Meiji tu. Mana kat sana? RM17 je. Ni brand lagi ni. Sana. Pergi sana, belah sana ayat. Tengok sana ada kopo. Ni kang sini. Aras. Halal. Ada halal. Hah? Tak ada halal. Aras sana. Oh, ini halal ke? Ha. Ini tak halal. Tak halal. Oh. Okey, ni sini bahagian kicap. Yang sos plus ni. Kicap dan sos. Macam-macam ada. Yang sos pirap ni. Okey, tapi kena jaga-jaga. Ni ada yang bahagian tak halal kat sini.
Ni berat. Oh. Ni sushi lah. Mana Oh, dah. Boleh buat sushi. Ha. murah lah tu. 6106 tu kat RM65 sini. Oh. Okay, kita tengok bahagian CP. Tu nampak pork kat sana. Mana? Tu nampak ujung sana tu. Nampak. Tengok. Tengok bahagian di sana, Abah. Jom mana sini. Macam nak tengok bahagian. Tengok bahagian ayam. Sini ayam, sini. Sekarang kita nak cari ikan salmon. Badan ni Kat sana. kita buat kimbap. Tu mi sedap. Wah, mi sedap. Berapa ringgit mi sedap dia? Jumbo. Satu, apa? Mahal, RM14. Ayam apa ni? Ayam bakar. Bakar. Ayam gulik. Ayam gulik. Yang sini lah, Aras. Satu cukup aja no. Ni apa? Kelapa pandan ah? Bagi dua. Kan nak beli siap-siap. Kau satu, kau satu. Lebaran. Mana? Azim, banyak Azim. Pergi. Okay, 25 baht. Tu 50. Ni 5 baht. Cukup. Dia 50 lah no. Ni kulit kolong, kulit kosong ni. Ni. Okay, cukup. Ni 50 baht. Ni RM1 lah. Ni. Ambil straw Azim. Plastik plastik. Apa? Tak, cuba ambil straw. Satu dia lu kupang. Okey. Okey. My Makro beli bonyok. Bonyok. So, selamat tinggal Makro. Kita jumpa lagi nanti. Oh, bolehlah. Macam kelapa pandan lah. Sedap. Okey, kita dah habis shopping dekat Makro. So, okey, untuk perhatian, kalau main Makro tak boleh guna kad kredit. Hanya Kita guna line yang macam kita biasa je lah. Line ni boleh guna, line ni tak boleh guna. tak tahu lah. Kita Line kami kita duduk tu memang tak boleh pakai kredit card. credit card.
Kena pakai cash saja. Sentralnya depan ni lah. Tu dia bas Malaysia penuh nampak tu. Orang Malaysia banyak. Orang Malaysia banyak. Malaysia anak arwah dia kita nampak. So kami nak menghala ke Satun, nak pergi makan dekat Pak Tam. Okay, Pak Lama dah tunggu kat sana. So kita jumpa dekat Satun. Okay, kita dah keluar daripada pekan Pandai lah. So kita menghala ke Satun. So kalau tengok waste lebih kurang dalam 2 jam lah nak ke Satun lah, sejam lebih, sejam 42 minit. So jumpa di Satun. Okay, singgah lagi dekat 7-Eleven. Kali ni 7-Eleven nak menghala ke Satun. So nak beli Atih ada pesan nak beli burger. Okay, kita telah tengok ada burger kat sini. Betul mama ada nak beli face mask. Okay, face mask. 7-Eleven dekat Thailand ni dia tak sama tau harga dia semua. Kena pandai cari. Betul, nak buat apa? Tidur dulu lah orang. Okey, dia kalau nak cari 7-Eleven yang best, kena pergi dekat PTT. Apa tu? Ada dah tulis kan, apa PTT station. Dekat sini dia complete lah. Dia macam area lah dekat Thailand ni. Dia ada 7-Eleven, dia ada 5 star, dia ada ATM. Toilet dia yang cantik. Lepas tu kalau kita nak pergi kopi, cafe Amazon pun ada. Okay. PTT ni memang dia complete. Okay. So semoga info ni beri manfaat. Okay. Okay, selamat datang ke Satun. Peaceful, clean and pure nature. Ada buah salak guys. Oh, mana? Banyak tau. Wah. Okay. Oh, banyaklah buah salak dah. Salah kat Banyak orang jual. Popet cake. Oh, selangor dah ni. Okey, jalan sini dia bengkok-bengkok So kena berhati-hati, okey? Sup sayap. Temu tom yam, nak try tom yam. Ambil tom yam lah. Dia tom yam putih dah. Buat tom yam putih dah. Susah buat tom yam. Ya pagi mah, cuba. Sayur. Sayur apa dah? Sayur kailan, sayur campak, sayur kangkung. Kailan tu kangkung. Kangkung. Kailan. Kailan. Macam masin lah. Daging. Ini tak payah tanah lah. Tadi kita dah. Makan dah. Lagi apa ni? Crab ni dia apa? Ketam dia macam dia kira macam mana? Per gram kok 700 per gram per kilo. Kalau nak rekod pun boleh kena timbang berat lah. Mana tak banyak sangat. Ya sagi tunggu aman lah tu. Kau order ni tu. Kami order kami dulu lagi depan tak aman tak nampak lagi. Ada lagi. Cukup lah yang tu dulu lah. Ayat 04. Hai. Azim. Tengok ada orang mancing ikan kat sana Azim, tengok.
Okay guys, kita order. Kita ada dekat Pak Tam Seafood dekat Satun. So kita order biasa-biasa lah, semua duk kenyang lagi. So siakap ni dalam ikan masin, tom yum putih. Simple-simple je kita makan. Okay. Tu ada kuah tu Ras. Kau makan ambil kuah tu. Okay, enjoy. Okey, ketibaan Pala Aman dari Malaysia. Ketibaan Pala Aman. Aman tambat. Tambat. Makan dulu. Aman hang singkat apa? Mama boleh mandi lah kat sini. Apa? Apa? Hang tak guna internet? Alah, kan Nak bayar air macam mana? Nak bayar guna apa? Kira apa? bukan dia nak mandi internet. Tumi. Nak mancing lah Kak Zin, nak mancing kat atas batu. Malam kan kami ada pakai baju tu. Baju yang Buku mama. Baju yang macam ni. Baju dengan seluar panjang warna. Buku mama. Suami. Tapi hanya tak mau. Tapi yang sate sedap macam ada mati tu kan. Alah sate yang macam tu kot yang aku beli tu. Tak, yang tu hang beli. Macam dekat, macam hampir Cina tu kan. Ada buat macam ni. Isi daging kan? Isi daging pure. Lepas tu dia pun lemak-lemak sikit, memang sedap. Dia kena dengan kambing. Hari tu ramai orang. Masa kami pihak bukan ci sekolah kan, tak ramai orang. Aras, ambil slipper abang. Wah, Aras luka apa tu? Menu Pala Aman. Udang apa? Masak asam. Masak asam Jawa. Ketam apa? Ketam ikan masin, telur masin. Sotong, steam limau. Oh, padu. Hingga bang. Hingga bang. Okey. Azim, bawa adik naik boy. Aras, turun bagi orang naik pula. Aras. Azim. Okey, geng-geng super bike nak balik ya. Muka dia macam hijab kan tu. Oh. Macam bunyi pot lah. Dia punya agak jauh. Bukan ti bunyi kau lah.
Mak, Ma. Ma, duduk sini dengan anak-anak. Okey, sini adalah Pak Tam Seafood dekat Satun. Oh. Okey, kita dah nak gerak. Kita dah nak gerak balik ke Penang. Semua ada Okey. So, selamat tinggal Pak Tam Seafood. Okey, ada rezeki kita main lain. Okey. So, kita menuju ke border Wan Kelian. Okey. Ada. Jadi kita main lain. Mari. Biarlah. Dekat pulau saya. Dekat pulau saya. Kita dekat pantai Merdeka. Betul lah makan nak. Dia punya gede Okey, ni. kita mancing ni tu Tim. Dia mantap ah. Okey, Hazim buat review buat dia ajak kita macam mana buat minuman viral dekat Thailand. Okey. Okey, susu Meiji pisang. Okey, masuk ayam tu. Potong dan menggunakan ayam. Campur dengan ayam coklat. Wow, menarik. Wah, jadi Meiji coklat. Okey, ini last PTT dan 7E yang kami lawati. So, lepas ni kita akan shoot terus masuk ke border Wang Kelian. Okey. So, nantilah kita set line lah. Kita pergi tidak dekat Pak Bara. Okey. Okey. Kita dah sampai dah dekat Wan Pracat Bordering Post. So, penumpang semua kena turun bawa pasport untuk tunggu kat depan sana. So, hanya driver saja yang dalam kereta. So, kena turun lah. Tiba kita kat semua. Kakak makan tahu 2 hari ni dia pergi. Mana naik ke atas? Oh, ada monyet. Dia mau kedai pus semua ni kedai pus. Dia kedai pus. Tara, pitaran. Buka. Okey, beginilah keadaan border dekat Wang Kelian. So, kena buat manual lah semua. Okey. Kita dah lepas border. So, kita tunggu anak-anak. Oh, Azim dah. Settle. Oh, cai. Kita nak masuk Malaysia balik. Oh, okey.
Cepat. Okay, welcome back to Malaysia. Okay. Ya, kita singgah homestay. Yo, kita balik ke Malaysia. Rumah kita, tanah airku. Ayah, kita tak pernah lagi. Jauh lagi. Ada lagi satu lagi checkpoint kita kena. Custom Malaysia. Bye bye mana semua. Semua dah. Semua ada kelas. Thailand kita dah settle. Bersama-sama orang. Kita perlu declare masuk ke Malaysia pula. Bukan kita kat Malaysia kena tunjuk apa? Mana tunjuk pasport lah. Nanti dia scan lagi. Ha? Dia scan lagi. Ada dokumen-dokumen apa? Jom kita pergi balik. Kita pergi tu. Kita pergi homestay yang kita pergi tu. Masuk. Kita boleh sini.